ni? Future PhD holder. Wow. I kena mark plus minus 100 papers. Hopefully doktor dapat apa-apa je selain daripada watak-watak lelaki tu je yang I minta. Okay, hi guys. So, sekarang ni another day. Apa yang berlaku adalah tomorrow I'll have presentation. And also, sebenarnya last week ada juga presentation subject tu, tapi tak sempat because last week sempat 5 orang je and my classmate tu ada dalam 11 orang. Okay, but the thing is, actually last week I memang dah siap slides tu and I dah print. Cuma waktu I dekat kedai printing tu I tak record because I was rushing gila. But then I jumpa my supervisor besok tu and she actually suggested me to do another topic instead, which I rasa lagi interested, lagi kena dengan my interest because it somehow related dengan my degree and also my master. So I ambil risiko within a week I try untuk dapatkan as much of information as possible dekat topik baru ni. Okay, so apa yang I kena buat adalah I kena study the slides, and for both of the subject I kena cover 2 chapters each. So I tak nak give up. My target adalah besok I tahu I bangun dengan keadaan yang tenang. Kalau I tidur lah, alright, I rela stay up malam ni daripada vlog besok. So let's follow my journey. Okay guys, so settle 1 hour time lapse. And sekarang ni pukul 2.05. And honestly, I'm so sleepy. Serius mengantuk gila. And kalau you guys notice tadi I copy paste many things. Itu adalah I copy paste from my proposal document. And I masukkan dalam slide. And dekat slide ni baru I nak pendekkan ayat apa yang patut. Boldkan key point. Cari dia punya keywords. Macam tu. So let's continue the work. Dah. So for today's topic, I would like to present my idea of proposal, which I have changed. So when you read the scenario, I will ask them to imagine that they are the bystander based on this scenario. So far, based on your presentation, all of you are passed. Hi guys, so ini Shasha. So kita orang plan nak study group after this. So bukan hari ni. So bye. 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 Kita orang hari Khamis last day jumpa. So hari ni tak sedia lagi. Hari Khamis kita sedia-sedia. Oh, sebab Izzat dah nak pindah fakulti. Tapi kita still boleh study group kan? Betul. Tak payahlah. Oh, aku ni fake hope ke? Aku ni fake hope. Shasha nak balik dah ke? Yeah. So without further ado, come let's. Oh. Wow. Doktor tulis apa? Happy birthday ke? Ada. Gua ada masuk. Oh, apa ni? Future PhD holder. Wow. Ayam. Ayam. Spaghetti. Banyak jenis pasta. Kau bawa kat mana? Sushi mentai. Wow. So Kak Amira buat apa? Lupa lah. Uyuh. Amazing tu Kak Amira. Sebab kita duduk dekat tau rumah. Birthday to. Yes. Happy birthday to you. Kita makan. Sedap.
So right now I'm here. Okay, and let's hope that I can be productive today. Sekarang ni I ada few works yang pending, macam tanda my students punya script. So I have the scripts here. You guys can see. Ini adalah untuk satu subjek. This one untuk satu subjek juga. I kena mark plus minus 100 papers and I just want to get this done. So let's just go on with the first time lapse of me marking this paper. Ada set-set dia. Kita nak makan taco bell. Guys, so the food is here. So kita ada this wrap. And then ini macam wrap yang isi dia dekat luar. Unik kan? Lepas tu ada fry sikit. And then ni ada macam quesadilla chocolate. Ini macam ada nugget. And then ni ada taco bell yang dia punya ni keras. Dia keras. Ni I suka gila. So, jom lunch. Ini adik saya bayar. Thank you bro. Bismillah. Ini sos apa? Sedap apa ni? Yang ni dalam dia ada sour cream, sedap. Dan dia keras, so kena makan cepat supaya dia tak lemah. Sedap kan? Cicah dengan sos. I order sos apa? Sedap lah sos. Nah. Dia yang ni isi kat luar. Dalam dia macam Literally macam tak ada roti lah. Dia wrap dia ni adalah ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. dia tak ada minum, dia ada macam standard kan. Okay, so actually I tak tahu nak beli apa kat Dr. Ella sebab Dr. Ella ni macam banyak benda yang dia dah ada, honestly. Sebab yelah dia pun rajin bershopping juga. So maybe kita nak pergi tengok dekat Pop Mart kalau ada apa-apa benda yang comel yang boleh beli. Sebab Dr. Ella ada 2 labubu and dia memang suka labubu tu. So kita tengoklah kalau ada benda lain. Pergi Pop Mart dulu. So banyak choice. Kita nak cari macam kitchen sikit. Ada tak? Macam kitchen sikit. Tak tahu dia sebenarnya. Sebab Dr. Ella ni sebenarnya dia macam okay je kot. Tapi I tak tahu dia suka apa. Oh ni macam Mickey Mouse punya set. Tengok. Ni Mickey Mouse punya set. Tapi boleh dapat semua ni lah. So kita tahu lah dapat Mickey Mouse ke Minnie Mouse ke. Comel juga kan. Tapi yang ni doktor nak ke pakai? Kita Ni yang paling berat. Yang paling berat mesti cantik. okay, jap. Rasa yang paling berat ni tu. Okay, antara dua ni mana yang berat? Cuba try. Kita nak tengok mana berat. Ni. Ni lagi berat. So ini adalah packaging dia. So I takut I tak sempat nak tunjuk dah. So ini and ini choices yang doktor boleh dapat. I harap doktor dapat apa-apalah selain daripada watak-watak lelaki-lelaki dan profesor dan scientist tu. Nak doktor dapat Pop-Puff Girl. So hopefully doktor dapat apa-apa je selain daripada watak-watak lelaki tu. Tu je yang I minta. So doktor, hopefully you like it. Okay, bye-bye. Thank you kepada I Natasha for the birthday gift. Boleh letakkan Kita nak meja-meja. tak? The three, dia between the three, right? Tapi ada juga watak lelaki. Okay, tak apa. I don't mind. I tak gender bias. Okay. But if I were to get between these three, I nak buttercup. So, Cici I suka buttercup.
Saya suka biru tu, blossom. Oh, blossom merah. Ni bubbles. Bubbles. Yes, saya suka bubbles. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nervous guys, salah nama. Nervous sebab doktor yang nak tengok. Saya takut doktor dapat yang ahli scientist. Tak apa, it's okay. Oh, Professor X. Professor X. Okay, ataupun Mojo Jojo pun boleh. Okay. Mojo Jojo. Kejap. I tak nak tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mystery. Bubbles kan? Bubbles. You yang suka. Betul. But this will remind me of Ain Natasha sebab dia suka bubbles. Yang tu doktor letak kat meja-meja Okay.